Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Dog Production. Bersama aku lagi Yip yang akan menjadi host untuk Dog Channel ni. Dan untuk korang yang masih belum follow ataupun belum subscribe Dog Channel ni, minta tolong korang follow semua social media. Dan jangan lupa subscribe Dog Production ni guys. Dan kalau kau nak tahu Dog Production ni membawakan apa, dia membawakan konten lebih kepada storytelling dan dark side. So kepada korang, apa tunggu lagi? Let's go! Let's go! Let's go! Shut up! So guys, untuk konten-konten yang lepas, banyak aku ceritakan pasal dark side dalam kehidupan, dark side daripada viewers. Tapi untuk kali ni, cuba kau teka, aku akan bawa dark side untuk siapa? So kalau korang nak tahu, untuk konten kali ni aku bawakan konten dark side content creator. Guys, kalau kau nak tahu, content creator ni pun salah satu bidang yang di fasa sedang mencanak naik guys. Bukan bermula daripada setahun dua ni, bukan. Tapi benda ni dah terjadi daripada 5 ataupun 6 tahun lepas guys. Kalau kau nak tahu guys, benda ni start mencanak naik adalah pada waktu PKP guys, yang di mana ramai sangat orang terkejar-kejar nak jadi influencer dan jadi content creator guys. So guys, jom aku ceritakan apa itu dark side dekat dalam content creator. Guys, orang nampak content creator ni macam senang, buat video, lepas tu approach company, cari company yang mana boleh collaboration, nak buat kerjasama apa benda semua. Tapi kau kena tahu guys, okay, semua benda yang kau buat dalam kehidupan kau ni tetap akan ada risiko. Risiko yang di mana engkau perlu keluarkan modal engkau sendiri untuk pertama kali kau nak masuk kat dalam bidang ni guys. Bila kau nak masuk dalam bidang ni, first yang kau kena ada adalah minat. Dan apa yang kau buat pada kali pertama bukan terus mendatangkan income dekat engkau guys. Tak datang guys. Jadi apa yang kau perlu buat? Engkau perlu usaha sampailah kau punya personal branding kau ni orang kenal kau. Barulah kat situ kau akan dapat banyak job. Company ni akan nak kerjasama dengan kau, company ni akan nak kerjasama dengan kau. So guys, cerita dia macam ginilah, okay? Yang di mana kalau kau nak tahu, content creator sekarang ni yang dah beratus-ratus ribu followers sekalipun sekarang ni, tetap juga tengah ada krisis yang sangat-sangat susah. Yang di mana diorang ni guys, kalau bulan tu diorang dapat duit yang banyak, okay, maknanya job tak putus untuk bulan tu. Kalau kau nak tahu, bulan depannya belum tentu lagi guys. Belum tentu dapat job yang sama macam bulan lepas. That's why content creator kena pandai saving dan kena pandai bina struktur ataupun plan untuk masa akan datang guys. Guys, content creator sekarang ni macam cendawan tumbuh selepas hujan. Memang sangat-sangat ramai guys. Yang di mana content creator yang dulu tetap takkan dapat kejar content creator yang sekarang ni guys. Yang di mana di fasa sekarang ni, mana yang terbaik, itulah netizen yang akan sanjung. Dan bila kau drop dekat situ, netizen dah tak nampak kau guys. Kalau netizen dah tak nampak kau guys, bermakna apa? Bermakna company besar pun takkan nampak kau guys. Guys, aku bermula bidang content creator ni dalam 5 tahun lepas, yang di mana waktu tu PKP. Dan aku start dengan TikTok, aku start dengan stitch video, aku buat iklan berbayar, bermula daripada RM50, naik RM200, naik RM500, naik RM1000 guys. Tapi guys, lama kelamaan kau kena tahu guys, platform yang di mana kau terselah, macam contoh TikTok, Facebook, YouTube, okay? Kau kena tahu guys, algoritma dia lain guys. That's why kau kena jadi kreatif di antara yang paling kreatif. So guys, sekarang ni kau dah nampak guys, TikTok dah flop. Yang di mana bukan company TikTok ni jatuh, bukan. Tapi pengguna lama TikTok tu ramai sangat yang dah jatuh guys. Yang di mana kalau kau tengok sekarang ni, yang nama-nama besar pun kadang konten dia punya view tak sama dengan dia punya follower guys. Kenapa?
kenapa boleh jadi macam ini? So Main sini aku terangkan dekat kau, okay? Dulu yang muncul dekat TikTok ni hanyalah beberapa orang je guys. Kalau diberi satu bulatan, dululah, ni dulunya cerita, kalau diberi satu bulatan akan dipecahkan 4. So TikTok akan layan kau special sikit. Tapi sekarang guys, aku cakap kau, di fasa sekarang ni, dia bukan pecahan 4 dah, dia dah jadi pecahan 4,000 dah guys. Faham tak maksudnya? Yang di mana engagement tu akan terpecah sikit. Yang di mana kalau kau betul-betul perform, kalau kau betul-betul patuh dengan guideline daripada TikTok, barulah kau akan boom. Tapi guys, macam mana pula konten-konten creator yang lain ni nak cari makan? That's why aku cakap, kalau korang ni kerja macam biasa, korang kerja makan gaji, aku rasa patut korang kena beruntung dekat situ. Sebab apa? Korang dah tahu dah income korang bulan depan, 2 bulan depan, korang dah tahu dah benda tu. Tapi guys, content creator, kau tetap takkan tahu income kau bulan depan ada ke tak, 2 bulan depan ada ke tak. Kau takkan tahu guys. Memang bulan ni kau masuk, bulan depan belum tentu guys. That's why content creator sekarang ni guys, aku bukan nak cakap apa lah, tapi kebanyakan content creator sekarang memang mengalami krisis kewangan. So bila dah jadi macam gini, apa content creator tu akan buat? Dia terpaksa cari kerja lain guys, untuk nak survive, untuk dia nak tanggung komitmen yang dia dah buat ni guys. Okay, so guys, daripada pengalaman aku content creator ni, dia tak boleh ada sifat mental block, yang di mana bila dia ada sifat mental block, dia tak boleh nak buat macam-macam. Padahal kerja dia create content. Tapi kalau kau nak tahu, dia punya risiko dia bukan saja-saja create content kau dah ambil masa yang sangat-sangat lama guys. Okay, bila kau dah ambil masa yang sangat lama dan video kau tu tak pergi macam yang kau harapkan, engkau akan down dok guys. That's why content creator yang sekarang ni, macam mana diorang nak buat untuk diorang nak naik balik guys? That's why diorang kena belajar dan diorang kena cari ilmu, yang di mana ilmu ni pasal content creator ni bukan kau fikir pasal kau punya content and then kau post. Bukan. Sekarang bukan macam dulu lagi. Sekarang ni kau kena baca dan kau kena hafal kau punya hierarki, kau punya analitik kau, yang di mana video macam ni berapa ramai orang suka, video macam ni berapa ramai orang suka, dan kau kena puratakan engagement kau guys. That's why sekarang ni aku cakap kau, ramai sangat content creator yang mental break. Sebab tu aku cakap kepada korang yang nak start jadi content creator ataupun nak start nak jadi influencer, kau kena tahu guys, bukan yang kau kejar tu adalah viral semata-mata ataupun mengharapkan personal branding kau semata-mata, bukan. Tapi kau kena ada strategi dan kau kena ada ala tuju. Di manakah kau nak bawa nama kau? Dan di manakah 5 tahun kau akan datang? Takkan kau nak stay jadi macam gitu lagi guys. Sebab apa? Kalau kau nak tahu, social media ni guys, dia tak lama pun guys. Dia memang tak lama pun. Yang di mana bila satu benda tu kau dah buat and then dah jadi, dia tak akan terus berkekalan jadi guys. Sampai satu masa kau akan jatuh. Dan waktu kau jatuh tu, apa yang kau perlu buat? Itulah yang ramai content creator tengah hadap sekarang ni guys. Inilah orang kata dark side daripada content creator, yang orang tengok bermegah-megah, bermewah-mewah, tapi diorang tak tahu guys, bab engagement jatuh apa akan jadi dekat kehidupan diorang. Dan kepada content creator baru sekarang ni, awal-awal kalau kau buat memang video kau naik, tapi adakah video kau yang tengah naik sekarang ni akan bertahan selama 5 tahun, akan bertahan selama 10 tahun? That's why kita kena ada langkah untuk kita upgradekan diri kita guys. So guys, sekarang ni content creator, kalau kau tengok ramai kan sekarang ni kan, bukan diorang je, aku sekali pun dah buat beg kuning. Kita ikut sistem peredaran TikTok ni. That's why kau tak boleh bergantung harap pada satu platform. Kau nak jadi content creator, kau kena explore semua platform. Ada YouTube, kau explore YouTube. Ada Facebook, kau explore Facebook. Ni semua bukan bergantung pada satu platform saja. Guys, kalau kau nak tahu kan, dulu punya rate influencer, aku cakap kau memang muai gila. Dengan 100k follower je kau dah boleh dapat satu video dengan 1,500, 2,000. Tapi guys, sekarang ni 200,000 follower pun kau akan dapat 800 satu video guys. Yang paling sakit ada 300 satu video. Sebab apa? Content creator kat Malaysia ni dah terlampau ramai guys. That's why korang kena bersaing antara satu sama lain. Bersaing secara sihat. Dan kepada korang yang tengah tengok ni, yang korang rasa macam best lah kau jadi content creator, kau boleh buat itu, kau boleh buat ini, memang best. Sebab tak ada siapa nak kongkong kau, tak ada siapa nak letakkan jadual kat dalam kepala otak kau. Tapi
Tapi di saat engkau jatuh, hanya engkau seorang je tahu apa yang kau tengah hadap. Dan orang akan sanjung waktu kau naik. Tapi waktu kau jatuh, kau percayalah cakap aku guys. Company-company ni yang dulu yang ambil engkau as ambassador, as paid review, one off payment ni, diorang dah tak kisah pasal kau. Sebab diorang dah terus grow dengan video yang pernah kau buat. Aku just nak cakap dengan korang, jangan tersilap langkah. Yang di mana kalau kau nak tahu dark side pasal content creator ni, terlampau ramai content creator yang dah kena tipu dengan company-company guys. Hanya bualan daripada mulut saja. Diorang tertipu buat invoice, diorang tertipu buat agreement. Sebab apa guys? Duit dah mengaburi semua. That's why bila content creator yang baru ni, aku nak ajar kat korang ni, kau dengar sini betul-betul. Content creator yang baru, kalau ada company tu nak approach kau untuk kau buat video ataupun something untuk naikkan branding dia, kau kena ada agreement guys. Dan agreement tu kau kena baca betul-betul. Dan sebelum kau sign agreement tu, pastikan dia setuju dengan agreement tu dan kau setuju untuk sign agreement ni. Dan setiap pantang larang yang dilanggar akan dikenakan tindakan. Itu yang betul. Kalau boleh janganlah lakukan kesilapan yang macam content creator dulu lah. Especially macam aku lah dulu lah kan. Tak ada agreement, main pakai Alio je. Ujung-ujung orang, kita dah buat video, kita dah supply video dah naik, tak dibayar guys. Okay, so itu je lah konten untuk kali ni. Untuk konten kali ni aku tak nak bercerita panjang pasal dark side content creator ni. Sebab aku tengok ramai sangat budak-budak sekarang nak kejar content creator untuk diorang punya niche akan datang. Tapi diorang kena tahu betapa struggle-nya content creator sekarang ni untuk nak cari sesuap nasi guys. Okay, so kepada korang semua, terima kasih untuk tengok video ni. Dan kepada korang yang ada nak kongsikan kisah-kisah dark side ataupun pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup, korang just boleh DM je dekat semua social media aku. Dan untuk korang semua, jangan lupa untuk subscribe video ni. Apa-apa pun, terima kasih. Untuk konten lepas ni, kita nak buat apa? Aku pun tak tahu lagi. So guys, Assalamualaikum.